Hey, what's up guys, and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu, subscribe sekarang. Ada button dekat bawah tu, subscribe. And komen apa-apa video aku untuk video seterusnya. And ya, sebelum tu kita intro dulu. Sup. Okay, so kalau korang tengok aku dalam kereta ni, ada dah something yang aku nak kena buat untuk kereta ni. Kan korang dengar bunyi macam ada, tak tahu lah, belah lower arm ke, belah shaft. Yang aku tempoh hari aku bulan 7 hari tu kan aku ada cakap, kalau aku ada budget, aku nak buat drive shaft dengan lower arm. Tengoklah apa yang boleh buat. Tapi sekarang kita akan pergi checking dulu. Aku akan on the way ke Subeng, ke Maju Motor apa tak, aku tak ingat nama kedai tu. So aku dalam perjalanan sekarang. So kita nak checking belah low arm tu semua. And ya, tunggu kejap lagi lah. So aku on the way ni. Jumpa lagi. Syup. So kita dah sampai kat Maju Niaga Auto. Pakai checking bunyi. So dah nak checking lah. Tadi dah on board. So bagi dia orang buat kerja lah. Turun kan. So jadikan free play lah. Yang ni kalau kita tukar boost juga, dia takkan settlekan problem abang. So yang ni saya suggest untuk tukar skater lock arm. Okay. Belah sini pun sama. Ini yang boleh tercabut ni. Dia yang tak So motor kita dah lepas checking. And dia dah bagi quotation. So sekarang dia nak buat dalam quotation tu nak buat belah leaking gearbox pun buat juga sekali. And then lower arm tukar, turbo semua tukar. Adalah dalam lebih kurang 3 lebih. Nak ke 4 juga. So ya, cuaca pun hujan kan. Tunggu je siap. Dia kata dalam mungkin 1 hari kot makan masa. So tak apa lah. Alright, jumpa sekejap lagi. Wah, nampak ada enjin tau. Itu lebih. Dia punya ni track dia ni lah. kan. Ni kita memang tip apa ni, buat tip hujung saja. Kita tak tip trik. Faham. Dia tak keluar je. Itu dah pecah lama, kita pakai juga. Oh, banyak So jadi problem dekat yang sini. Dia takkan tahan. So bila yang ni dah rosak, abang nak tukar boost, memang tak berbaloi. Bukan saya tak nak tekalkan yang ori 450 semua, bukan. Kalau kata saya tukar boost, saya untung. Ya. Tapi isu tak settle. So yang tu. Tapi untuk bahagian leaking ni kita dah basuh semua. Kalau seandainya ada leaking apa, memang dia terus akan keluar lah.
So yang pun ini kita ni tengah running engine. Dekat bahagian dalam skru tu mana-mana memang tak nampak lagi lah. Kalau kata keluar pun dia punya point dekat timing chain punya cover je. Yang itu memang kena buat timing chain. Ya Alhamdulillah sehari Mat aku duduk dekat bengkel. Betul sehari. Tapi okey lah, ada 2-3 movie aku dapat tengok. And benda pun dah siap. Cuma ada satu barang, satu apa, bearing belah belakang tu aku tak tukar sebab modal dah tak ada ni. Aku dah ni lah, yang lain semua dah settle. Belah leaking gearbox pun semua dah settle, dah buat. Okey, tak ada apa masalah. And lepas ni mungkin modal nak mencari modal untuk tukar tayar, alignment. Kalau ada ni radiator tadi last aku check pun ada leaking, mungkin nak tukar double layer punya radiator. Hose baru, thermostat baru, semua yang dia dah cakap lah tadi dekat bengkel. Jadi mungkin pergi tempat lain pula ke. Tapi aku recommend kedai ni. Cuma harga dia a bit tinggi sikit, geras sikit. Kita tengok daripada TikTok kan. Tapi boleh pergi. Dia servis laju, satu hari boleh settle. Tak ada kena tinggal kereta. Kalau memerlukan untuk bergerak, dia ada sediakan kenderaan untuk pakai sementara sampai siap kereta. Itulah. So far okay, semua sedap. Cuma tu lah, bearing belah belakang kiri kanan tak tukar. Ada modal nanti tukar. Dia modal dia dalam 300 kot, 300 bearing tu. Sebab dia sekali dengan tu lah, apa, untuk disc brake tu. Disc depan mungkin nanti aku tukar dengan disc, dengan brake pad sekali. Pakai rotor yang ada lubang-lubang ke. So alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. I see you guys for my next video. Ada bajet, baru jalan kerja. Ciao.